Spek CVCN sekarang ni semakin banyak pilihan yang cantik-cantik weh. Bawa pergi hiking, running, bawa motor, drive tu memang best weh. Sebab ada UV protection 400, so memang selesa lah bila pakai kena matahari panas-panas terik tu. Design 07 ni design paling hot selling tau. Paling ramai sekali lah orang beli. Memang cantik weh spek dia. Lawa weh design 07 ni. Dulu time aku beli ada sikit je tau design. Sekarang ni semakin banyak pula pilihan design dia yang lawa-lawa tau. Untuk gegel boleh pilih yang warna pink yang macam ni tau. Ada biasa, ada fotokromik dan juga yang dekat lens dia sahaja yang ada macam silau pink tu. Memang cantik kan. Kalau dulu ada yang biasa je, sekarang ni ada yang fotokromik tau. Bila kena matahari ataupun terdedah dengan UV barulah dia semakin gelap. So bila pakai ni waktu malam pun tak ada masalah. So dia akan jadi cerah lah bila waktu malam. Tapi yang biasa pun view bila pakai tu memang clear, tak gelap sangat pun sebenarnya. And selesa je sebab ada nose spec yang tinggi sikit bahagian hidung ni. Spek CVCN ni kalau nak buat apa-apa aktiviti outdoor tu memang sangat sesuai lah. Spek CVCN ni actually memang dah famous lah dekat negara Europe dan juga China tau. Bila korang beli tu dapat dalam kotak macam ni, mastering technology from 2011. Patutlah padu spek CVCN ni. Serius memang power, cantik-cantik spek CVCN ni. Harga dia pun memang mampu milik. So kalau korang nak tengok spek CVCN macam ni juga, korang boleh tekan dekat beg kuning.